Ada dah bos tengah nak cari satu Porsche Cayenne nak petrol 3.6 auto. Nak kereta warna hitam punya. Nak owner lama ada jaga, nak ambil balik tak payah bikin cantik-cantik cat lawa, tak ada accident, tak ada banjir, kereta sebiji kaking. Penting nak harga termurah dengan boleh buat full loan Okey, ini hari misteri mau recommend ini tahun 2012 3.6 Porsche Cayenne petrol. Ini hari cuma nak jual harga termurah. Ini kaking harga termurah dekat market Malaysia 58,800 saja. Ini kereta boleh buat full loan Kalau buat full loan bayar 4 tahun lebih kurang 1,000 lebih dah. Kalau ada bos tengah nak cari Cayenne nak cantik-cantik, ambil balik tak mau bikin punya. Okey, dalam interior pun warna hitam lawa-lawa, boleh kata ini biji, boleh kata paling sesuai. Okey, sekarang kita pergi tengok ini kereta. Selamat petang bos. Saya baru dapat trade ini tahun 2012 Porsche Cayenne 3.6 auto yang petrol Okey, ini kereta mesti sudah buat satu layer cat memang sudah cun-cun cantik lah. Lampu kiri kanan depan belakang macam baru boleh kata lah. Daripada original sampai sekarang, owner lama memang ada jaga ni kereta. Owner lama cerita ini kereta parking dah bawah bumbung saja tak ada parking dekat luar lah. Tak selalu kena air hujan, itulah tak ada pun kurang ceruk dekat matahari memang ada jaga lah. Kereta memang cun cantik, elok tak ada accident, tak ada banjir, tak ada yang kemek-kemek, langgar-langgar, cara-cara pun tak ada lah, semua elok lah. Sebenarnya baru dapat mesti ingat tak nak buat biar original tapi ada cara sikit. Tahulah selalu kalau warna hitam selalu cuci dengan lap dia macam cara. Sebab buat satu layer cat ini cat buat mahal punya 3,000 lebih ini cat memang mahal 3,000, pakai leka yang baik punya lah. Okey, kereta bawa sebiji macam baru suspension, engine, gearbox tip top condition, aircon banyak sejuk. Okey, owner lama jaga kereta tayar pun pakai Michelin punya, tengok Michelin brand Okey, ada 60 ke 70% tebal lah, pakai lagi setahun tayar tak ada masalah Okey, side step pun ada daripada original sampai sekarang memang cantik lagi kereta condition tip top. Kalau bos tengah nak cari Cayenne datang tengok ni biji tak rugi, memang elok cantik lagi. Okey, belakang power boot semua elok, tak ada masalah, boleh berfungsi dah. Okey, owner cerita beri baru sampai sekarang baru jalan 150 lebih ribu kilometer saja. Tak banyak sangatlah, kira tahun sudah 13 tahun punya kereta baru jalan 150 lebih pun kira tak banyak. Okey, belakang semua elok besar, 3-4 lapis boleh taruh, banyak besar belakang. Kalau Cayenne jenis kereta SUV yang besar, jalan jauh memang sedap lah. Ini power boot semua tak ada problem elok-elok lagi. Kalau bos nak beli cepat kontak Ini kereta harga termurah dekat market Malaysia, baru nak jual 58,800 saja. 58,800 saja Okey, ini kereta boleh buat full loan bayar 4 tahun 1,000 lebih dah, cepat habis bayar. Kereta ni dalam interior memang cun cantik. Okey, dia punya kunci macam ni dia ada speki nanti kalau bos beli datang ambil lagi speki lah. Okey, dia punya screen ni owner lama sudah tukar aftermarket, cantik lagi nampak lebih elok, cantik lah. Touchscreen, ada Android Okey, dashboard semua elok, cantik. Mileage dia 150 ni original, nampak. Okey, dashboard semua lawa, cantik lagi. Nampak dia punya panggil daun-daun ni semua elok lagi tak ada yang rosak lah. Okey, leather seat sebelah sini tengok. Okey, original lagi, semua ori sebelah sini pun sama, cuma sini nampak sikit-sikit lah, sikit-sikit sajalah, biasalah. Okey, power seat okey, berfungsi, tak ada problem, boleh bergerak, tak ada masalah. Ni pun boleh bergerak lagi, tak ada problem.
Okay. Steering pun banyak licin, cantik-cantik, tak ada koyak, tak ada pecah, semua elok. Tu pun okey lagi ya. Ini gear knob semua cantik lah. Aircon banyak sejuk. Nanti kita akan test drive sekejap. Okey, tapi pintu pun semua elok, lawa lah, nampak. Pattern nampak semua. Nampak lagi dia punya makin semua nampak cantik lagi. Okey. Kita tengok belakang, seat pun semua okey lagi lah. Ni belakang ni kurang duduk lah boleh kata. Okey, kereta Conti leather dia lebih keras sikit. Lah. Tapi pintu belakang pun semua cantik lagi lah. Okey, depan tengok. Ni pun ada sunroof Sunroof. Okey, ni sunroof dia lah. Sunroof dia boleh berfungsi. Jadi mesti disuruh cuba Kita cuba sunroof dia. Start dulu. Okey, ni tutup. Okey, kita cuba buka. Okey, ada masalah. Sunroof dia buka Okey. Boleh sampai habis. Okey, boleh tutup lagi. Ni tutup balik lah. Sunroof berfungsi, tak ada problem. Pakai tangan tutup balik. Aircon banyak sejuk ini kereta. Aircon dia banyak sejuk. Okey, kalau ada bos minat lah. Harga cuma 58,800 saja. Banyak murah lah kira. Bisa disuruh tolong cek lah. Ini harga biasa orang jual 60 lebih lah. Ini hari kereta Car King harga nak jual murah-murah 58,800. Boleh tolong buat full loan kalau buat full loan bulanan 1,000 lebih lah. Biasalah kalau nak buat loan kena ada IC, license, slip gaji 3 bulan dengan statement yang gaji masuk bank, dengan EPF statement, dengan bil api sama dengan bil air. Sudah boleh Okey, dalam interior belakang blower pun semua ada lagi sejuk-sejuk belakang blower semua berfungsi Dalam interior boleh kata perfect lah, cantik-cantik lah. Kalau bos nak kontak ni tadi. Okey, sekarang kita pergi cuba bawa ini kereta. Okey, kita sekarang cuba bawa ini kereta jalan-jalan Okey, so start lah. Kita cuba dia punya suspension, tengok kita. Suspension dia memang cun-cun lawa elok lah, tak ada masalah, tak ada bunyi. Memang cantik-cantik lagi Ada bos mau ini kereta, boleh datang jumpa lah. Kereta memang cun awak elok lagi. Yang jalan dia tak elok sikit, cuba dia punya suspension. Okey, jalan, tengok tak rata punya tempat, bunyi pun tak ada nampak, dengar cun cantik lah. Ini suspension mereka kata tip top lah. Kalau ada bos mau ini kereta tahun 2012 Porsche Cayenne yang 3.6 auto petrol punya. Harga cuma nak jual dalam 58,800 sajalah. Boleh buat full loan kalau buat full loan bulanan dia 1,000 lebih saja tak mahal lah boleh kata. Okey, ini kereta sebiji saja. Kalau ada bos mau cepat-cepat kontak lah. Ini harga termurah dekat market Malaysia, cepat jual punya. Okey, ini hari kita punya video sampai sini. Kalau ada bos nak buat loan, cepat kontak sebab buat loan pun kena ada 3-4 hari punya masa, kena ambil masa sikit-sikit lah Okey, thank you bos support, thank you.